Pernah tak anda terfikir macam mana agaknya telefon pintar yang kita pegang setiap hari atau laptop yang kita guna untuk bekerja, macam mana ia boleh berfikir dan ingat semua benda? Segala gambar, aplikasi, maklumat penting, semua tu disimpan di mana? Nah, jawapannya terletak pada satu komponen yang sangat kritikal yang kita panggil memori. Okey, untuk perkongsian kita kali ini, kita ada 5 bahagian utama. Kita akan mulakan dengan cuba faham minda sebuah mesin. Lepas tu kita akan bongkar satu konsep hebat yang dipanggil piramid memori. Seterusnya kita akan kenal-kenal dengan keluarga chip memori, lihat macam mana data yang betul tu ditemui dan akhir sekali kita akan faham kenapa semua ni penting sangat. Jom kita mula. Baik. Mari kita mulakan dengan yang paling asas. Sama macam otak kita perlukan ingatan untuk berfungsi, setiap komputer perlukan satu tempat untuk simpan arahan dan data. Tanpa storan digital ni, ia hanyalah sekotak litar yang tak boleh buat apa-apa pun. Jadi, persoalannya, macam mana sebuah mesin ni boleh mengingat sesuatu? Di sinilah komponen yang kita panggil memori memainkan peranannya. Ia adalah storan digital untuk, boleh kata, segala-galanya. Dari sistem operasi yang hidupkan peranti anda, sampailah ke mesej WhatsApp terakhir yang anda hantar. Secara asasnya, memori ini terbahagi kepada 2 jenis utama. Cuba bayangkan macam ni. Memori utama tu umpama meja kerja anda. Tempat anda letak semua benda yang tengah anda buat sekarang, senang nak capai dan pantas. Manakala memori sekunder pula, ia lebih macam kabinet fail gergasi di belakang anda. Ia simpan semua benda lain untuk jangka masa panjang. Mungkin lambat sikit nak cari barang, tapi kapasitinya jauh lebih besar. Okey, ini membawa kita kepada satu idea yang sangat bijak dalam rekaan komputer. Sebenarnya, memori komputer ni bukanlah satu benda tunggal. Sebaliknya, ia adalah satu sistem bertingkat yang direka khas untuk mencapai satu keseimbangan yang hampir sempurna. Jom kita lihat macam mana ia berfungsi. Pereka sistem komputer ni sentiasa berdepan dengan satu cabaran besar. Satu kompromi yang tak berkesudahan. Mereka nak memori yang paling laju, paling besar saiznya dan pada masa yang sama, paling murah. Masalahnya, anda tak boleh dapat ketiga-tiga sekali. Memori yang sangat laju biasanya sangat mahal dan saiznya kecil. Memori yang besar dan murah pula selalunya lebih perlahan. Jadi, macam mana para juruterenis selesaikan dilema ni? Daripada pilih satu, mereka gabungkan kesemuanya dalam satu struktur bijak yang dipanggil hierarki memori atau piramid memori. Boleh kata, inilah penyelesaian yang paling elegan untuk masalah kompromi tadi. Jom kita guna balik analogi ruang kerja kita tadi. Di puncak piramid, kita ada memori yang paling laju. Bayangkan, ia macam fikiran yang muncul sepantas kilat di kepala anda. Laju, tapi tak boleh fikir banyak benda serentak. Di tengah-tengah pula ada memori utama atau RAM. Itulah meja kerja anda yang luas. Dan di dasar piramid, kita ada memori sekunder, kabinet fail gergasi yang simpan segalanya. Sistem ni direka supaya CPU sentiasa dapat data yang paling kerap ia guna dengan cara yang paling pantas. Sekarang, jom kita kenali dengan lebih dekat lagi teknologi sebenar di sebalik setiap lapisan piramid ni. Anggaplah kita akan bertemu dengan watak-watak utama dalam keluarga besar chip memori. Tapi sebelum tu, kita kena faham satu konsep yang sangat penting. Meruap atau dalam bahasa Inggerisnya, volatile. Senang cerita, memori meruap ni perlukan kuasa elektrik untuk ingat data. Kalau anda matikan switch atau cabut plug, semua maklumat yang ada dalam tu lesap macam tu je. Ia storan sementara. Okey, watak pertama kita ialah SRAM atau Static RAM. Juga bayangkan dia ni macam pelari pecut dalam keluarga memori, sang juara kelajuan. RAM ni memang laju gila. Ini disebabkan oleh strukturnya yang lebih kompleks. Tapi kelajuan ni datang dengan harga, ia lebih mahal untuk dihasilkan. Sebab itulah ia tak digunakan sebagai memori utama yang besar. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai cache, memori ultra pantas yang duduk betul-betul sebelah CPU. Fikirkan ia macam nota lekat atas monitor anda, menyimpan maklumat paling penting supaya ia sentiasa ada depan mata. Seterusnya, kita ada DRAM atau Dynamic RAM. Kalau SRAM tu pelari pecut, DRAM ni pula macam pekerja keras yang menjadi tulang belakang memori utama dalam hampir semua peranti yang kita guna.
DRAM ni boleh kata wira yang tak didendang. Dia mungkin tak sepantas SRAM, tapi disebabkan strukturnya yang lebih ringkas, ia jauh lebih murah untuk dihasilkan. Keseimbangan antara kos dan prestasi inilah yang menjadikannya pilihan sempurna untuk peranan RAM utama. Inilah meja kerja yang luas, tempat semua aplikasi dan tab Chrome anda yang berpuluh-puluh tu berjalan. Dan akhir sekali, kita jumpa satu watak yang sangat berbeza. ROM atau Read Only Memory. Ia umpama penjaga memori yang kekal dan tak mudah diubah. Berbeza dengan SRAM dan DRAM, ROM ni adalah memori jenis tak meruap. Maksudnya, data di dalamnya kekal ada walaupun kuasa dimatikan. Fungsinya sangat spesifik untuk menyimpan arahan-arahan paling asas yang komputer perlukan untuk bangun atau boot up. Walaupun namanya read-only, teknologi ni dah berevolusi. Sekarang kita ada jenis yang lebih fleksibel macam EEPROM ARM yang membenarkan kita kemas kini firmware peranti. Okey, jadi sekarang kita dah tahu ada pelbagai jenis memori yang menyimpan jutaan malah berbilion bit data. Tapi persoalannya, macam mana komputer tahu kat mana nak cari satu cebisan data yang spesifik? Ia perlukan satu sistem kan? Macam mana setiap buku dalam perpustakaan ada lokasinya, setiap data dalam komputer pun perlukan sistem alamat yang kemas. Prosesnya sebenarnya agak mudah dan logik. Boleh kita pecahkan pada 3 langkah. Pertama, CPU akan hantar alamat data yang ia nak. Kedua, ia akan bagi arahan, sama ada baca data dari alamat tu atau tulis data baru ke alamat tu. Dan akhir sekali, data tu akan bergerak ulang-alik melalui satu lebuh raya digital yang dipanggil bus data. Mudah kan? Slide ni nampak macam teknikal, tapi cuba bayangkan ia macam peta sebuah bandar digital. Setiap komponen, macam ROM dan RAM, diberikan kejiranan alamatnya yang tersendiri. Anda boleh lihat dalam jadual ni, julat alamat untuk ROM tak sama dengan RAM. Ini sangat penting untuk pastikan tiada kekeliruan dan CPU sentiasa tahu nak pergi ke rumah mana untuk dapatkan data yang ia perlukan. Baiklah, kita dah selami macam-macam butiran teknikal. Sekarang, apa kata kita undur selangkah ke belakang dan lihat gambaran besarnya? Lepas faham semua ni, apa sebenarnya pengajaran utama yang kita boleh ambil? Kenapa semua ini penting? Petikan ni bagi saya merumuskan segalanya dengan begitu sempurna. Keseluruhan sistem memori moden yang kita guna hari ini dibina atas idea keseimbangan yang bijak ni. Ia adalah tentang mendapatkan data yang betul ke tempat yang betul pada masa yang betul tanpa menjadikan peranti kita terlalu mahal sampai kita tak mampu beli. Jadi kalau ada beberapa perkara penting untuk anda ingat dari perkongsian kita hari ini, inilah dia. Pertama, memori bukan satu komponen tunggal, ia satu sistem yang bekerjasama. Kedua, sistem hierarki ini wujud untuk mengimbangi 3 benda, kelajuan, kos dan saiz. Ketiga, perbezaan antara memori sementara meruap dan kekal tak meruap adalah sangat kritikal. Dan akhir sekali, ingatlah setiap byte data ada alamat uniknya macam rumah di sebatang jalan. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk kita sama-sama fikirkan. Dengan ledakan data yang kita lihat sekarang, dengan kebangkitan AI dan permintaan untuk prestasi yang lebih pantas dari hari ke hari, apakah inovasi seterusnya dalam teknologi memori? Macam mana agaknya rupa piramid memori pada masa akan datang? Itu sesuatu yang sangat menarik untuk kita saksikan bersama.